Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya merupakan guru pemulihan di Sekolah Kebangsaan Gua Cepedak di bawah PPD Kuala Mudayan. Okey, sebenar Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bertujuan untuk membendung virus COVID-19. Jadi murid-murid semua terpaksa belajar dari rumah. Oleh itu, saya mengambil satu inisiatif untuk memudahkan pembelajaran untuk murid-murid, khususnya murid-murid pemulihan, supaya mereka akan cepat memahami dan cepat untuk mempelajari perkataan-perkataan yang telah kita pelajari di sekolah. Okey, hari ini saya akan menggunakan pendekatan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di dalam rumah ataupun sekeliling rumah untuk tujuan PDP kita pada hari ini. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah perkataan KB-KB. Okey, kita akan mulakan kelas kita sebentar lagi. Okey, Okey, Assalamualaikum murid-murid semua. Hari ini cikgu akan mempelajari Assalamualaikum semua murid-murid. Hari ini kita akan belajar perkataan KB-KB. Cikgu akan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di dalam rumah kita sendiri. Ini dia bahan-bahannya ya. Okey, hari ini cikgu akan mengajar perkataan KB-KB menggunakan bahan maujud. Bahan maujud itu bahan-bahan yang terdapat dalam rumah. Okey, hari ini cikgu akan tunjuk kepada kamu semua. Yang pertama sekali, okey, ini apa murid? Bakul. Ya, memang bakul, tetapi untuk perkataan KB-KB hanya ada 4 huruf saja. Okey, ini juga dipanggil sebagai raga. Ya, apa gunaan raga? Okey, betul. Raga digunakan untuk meletakkan barang-barang seperti cikgu letak ini. Cikgu meletakkan banyak barang-barang dalam ini. Okey, raga ni di rumah selalu ibu guna untuk apa? Ya, meletakkan baju yang hendak dibasuh ataupun baju yang telah dibasuh. Pandai murid-murid. Okey. Yang kedua cikgu akan tunjukkan apa ni murid-murid? Apa? Baju. Pandai murid-murid. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan apa ni? Cikgu boleh pakai di kepala dan cikgu boleh hindarkan cahaya panas. Topi. Pandai. Ya, boleh pandai. Seterusnya cikgu boleh jumpa di dapur untuk makan. Ni sedapnya kalau boleh makan. Roti. Betul. Roti. Sebut sekali lagi. Roti. Okey. Seterusnya buku. Sebut kuat-kuat. Buku. Lagi. Buku. Pandai. Ya. Okey, seterusnya. Ini apa ni? Cikgu boleh lambung. Cikgu boleh sepak. Ya. Bola. Pandai murid-murid ya. Bola. Ini kita panggil bola. Ya. Bola ni boleh dimain bersama di dalam rumah. Kita boleh keluar rumah kan sekarang. Jadi boleh main dengan adik-adik. Ya. Boleh main di dalam rumah saja. Jangan main di luar rumah. Tak boleh. Sekarang ni kita perintah kawalan pergerakan supaya nak membendungkan virus corona kan. Jadi kita main di dalam rumah saja ya. Okey, seterusnya kita tengok apa lagi dalam bakul cikgu Okey, dalam bakul cikgu ni ada lagi selalu ayah beli, mak beli di pasar kan, di kedai. Ini apa dia? Cikgu dekatkan sikit. Gula. Ya, gula rasa apa? Manis. Betul. Gula rasa manis. Okey, seterusnya apa cikgu nak tunjuk ni? Tunjuk yang gerak ni saja. Cikgu dekatkan lagi.
Okey, apa ni? Roda. Ya. Tayar pun betul. Tetapi hari ini kita mengajar perkataan KB-KB. Jadi ini dipanggil sebagai roda. Roda. Ulang sekali lagi. Roda. Apa dia? Okey, betul. Roda. Roda. Okey, seterusnya ada lagi dalam lagu cikgu ni. Apa ni? Susu. Apa dia? Susu. Susu ni untuk buat apa? Untuk minum. Betul tak? Untuk minum. Kan? Pernah minum susu? Pernah kan? Semua pandai. Dan terakhir sekali ni, apa ni? Cikgu dekatkan sikit. Apa ni? Apa ni? Sudu. Sebut-sebut cikgu. Sudu. Sekali lagi. Cikgu tak dengar. Kuat sikit. Sudu. Sudu. Bijak murid. Okey? Sekarang ni, cikgu ada tadi. Yang pertama tadi. Bakun. Apa lagi? Ikut cikgu. Beritahu cikgu lagi. Topi. Lagi? Roda. Apa lagi? Baju. Susu. Roti. Bola. Buku. Bilang ada 10 benda cikgu ajar tadi. Ada 10. Okey, sekali kita ikut cikgu. Cikgu kita cuba ya. Okey, yang pertama sekali, apa dia tadi? Raga. Yang kedua, lagi apa? Baju. Lagi? Gula. Topi. Roti. Lagi? Susu. Apa lagi? Cikgu pun tak ingat. Cuba bantu cikgu. Ada 10 benda tadi kan? Okey, tak apa. Kita sambungkan dengan perkataan ni. Kita tengok perkataan ni. Kita baca sama-sama dengan cikgu. Okey, perkataan yang pertama sekali. Kita akan baca dulu sebelum kita eja ya. Okey, sebut sama-sama cikgu. Topi. Sekali lagi. Topi. Bagus. Sekali lagi. Topi. Apa dia? Topi. Topi tadi. Topi mana? Ni topi. Topi tadi ni untuk kita pakai di kepala. Okey, bagus. Okey, yang kedua. Kita dulu. Okey, tengok dulu. Ikut cikgu, kita sebut gula. Gula. Sekali lagi, ikut cikgu. Gula. Bagus. Okey. Seterusnya, yang ketiga. Susu. Susu. Sekali lagi. Susu. Bagus. Mana susu ya? Ya, ni. Ni susu. Cikgu masukkan dalam rangka balik. Okey, seterusnya. Sudu. Sudu. Sekali lagi ke cikgu. Sudu. 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 Mana ya sudu ya? Betulkah ini sudu? Bukan. Betulkah ini sudu? Bukan lagi. Adakah ini sudu? Betul. Pandai murid. Ini adalah sudu. Okey, apa lagi? Okey, sudu. Okey, seterusnya. Okey, ikut cikgu Buku. Ikut cikgu. Buku. Sekali lagi. Buku. Okey, kita betul sebutkan betul. Buku. Buku. Okey, betul. Okey, mana buku? Mesti semua kenal buku. Hari-hari belajar di sekolah kan?
Ini adalah buku. Buku digunakan untuk kita buat apa dengan buku ni? Buku ni apa kegunaan buku ni? Untuk kita membaca. Kalau rajin membaca, kita akan cepat pandai. Bagus. Okey, seterusnya. Apa ni? Roti. 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 Manalah roti ni? Cikgu ambil Salah. Oh, salah. Ni? Salah lagi. Ni roti. Salah lagi. Ni? Betul. Pandai. Ini roti. Bagus. Roti untuk kita buat apa? Makan. Okey, bagus. Roti untuk kita makan. Okey, seterusnya perkataannya. Roda. 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 Perlahan untuk cikgu. Ada murid yang susah nak sebut roa. Perlahan-lahan untuk cikgu. Roda. Roda. Okey? Mana roda? Okey, roda mesti ada di kenderaan. Ya, ni. Roda. Pandai? Okey? Roda. Bagus. Seterusnya, perkataan apa lagi? Bola. Ikut cikgu. Bola. 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 Bola tadi cikgu cakap tadi kegunaannya untuk apa? Kita boleh lambung main dan kita sepak-sepak. Bola boleh kita sepak? Boleh lambung? Lambung boleh kita sepak? Tak boleh. Jadi bola mestinya berbentuk bulat. Tengok cikgu lambung. Ini kita panggil bola, ya. Seterusnya tadi yang cikgu angkat yang ada banyak barang tadi apa? Raga. Ya. Inilah raga. Yang kamu sebut bakul tadi tu. Ini raga. Raga digunakan untuk meletakkan barang-barang di dalamnya. Pandai. Okey, mari kita sebut sekali lagi. Raga. 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 Lagi. Raga. Okey, bagus. Raga. Okey, seterusnya perkataan baju. Baju. Ba bukan mulut. Baju. Munculkan mulut. Baju. 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 Bagus? Ikut cikgu. Baju. Okey, baju mestilah tahu tujuannya untuk apa ni baju? Untuk pakai. Okey, cantik tak baju ni? Cantik. Gambar apa ni? Upin dan Ipin. Mesti semua kenal, mesti semua minat kan? Upin dan Ipin. Ini baju lambang Upin dan Ipin. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok topi. Topi tapi kita dah belajar tadi kan? Tak apa sekali lagi kita sebut. Topi. 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 Apa kegunaan topi, Dik? Adik-adik? Untuk pakai di kepala. Okey. Dan terakhir satu lagi benda yang kita tak belum baca. Perkataannya adalah gula. Apa dia? Gula. Gula untuk apa tadi? Untuk apa gunaannya? Masukkan ke dalam minuman, masakan supaya masakan rasa sedap lah. Gula rasa apa, Dik? Adik-adik? Gula rasa manis. Betul.
betul, pandai dan bijak adik. Kita belajar hari ni 10 perkataan saja. Okey, hari ni apabila kita dah belajar, kita nak perlu eja pula. Okey, mari kita eja perkataan ni ya. Ikut cikgu. Ini tak mengeja. Mengeja perkataan KB. Kita pun mulakan dengan satu-satu dulu. Okey, cikgu lipatkan kertas ni. Cikgu lipatkan perkataan ni. Ada 2 bahagian. Okey, pertama. Ikut cikgu ya. SU, su. Sekali lagi. SU, su. Bunyi apa? Bunyi apa? Su. Pandai. Yang ni pula. SU, su. Buat mulut macam cikgu. Bila huruf U di belakang, mulut kita macam muncung kan. SU, su. SU, su. Tadi, su. Yang ini juga, su. Jadi, perkataan, apa adik-adik? Su, su. Su, su. Okey, su, su. Su, su. Susu. Jadi, perkataannya berbunyi susu. Pandai. Ya, susu. Okey, perkataan yang ni sebenarnya cicak pun bunyi ya. Okey, berbunyi susu. Dia kata betul. Cicak kata betul, susu. 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 SU, su. Ikut cikgu dia je. SU, su. SU, su. Susu. Sekali lagi kita eja. SU, su. SU, su. Susu. Okey, bunyinya susu. Bagus. Okey, perkataan yang kedua. Okey. Sama macam tadi. Bunyi apa tadi? SU, su. Okey, ulang ikut cikgu. SU, su. Okey. Diudu. Muncul juga mulut. Diudu. Bunyi apa? Du. Du. Tadi, bunyi apa? Su. Diudu. Bunyi apa? Su. Du. Su. Du. Bijak murid ya. Sudu. Sudu. Okey, kenal tadi dah kenal sudu kan? Sudu yang cikgu pegang ni yang sudu besi tadi kan, yang boleh kita gunakan untuk makan ya. Makan sudu. Seterusnya, perkataan apa ni? Semua gunakan huruf yang U di belakang. Bila ada huruf U di belakang, kita kena munculkan mulut kita. Macam itu. Okey? Okey, ikut cikgu kan? Biubu. Ulang lagi. Biubu. Ulang lagi. Biubu. Bunyi apa? Bu. Pandai. Keyuku. Lagi. Keyuku. Bunyinya apa? Ku. Ku. Kita buka balik perkataan ni. Bunyi apa tadi? Bu. Keyuku. Ku. Buku. Mari kita just yang kata penuh. Okay, ikut cikgu ya. Biubu. Keyuku. Bunyinya buku. Okey, pandai. Seterusnya. Yang ni mungkin sukar sikit sebab ada yang lidahnya susah nak sebut huruf A kan. Okey, perhatikan ya. R-O-R-O. Lagi. R-O-R-O. Sekali lagi. Sebab susah, kita ulang sekali. R-O-R-O. Okey, terus T-I-T. T-I-T. Bunyi apa? Cikgu bukakan. Angkat lidah. R-O. Ro. Ro. T-I-T. Jadi roti. Roti. Okey, mari kita je ikut cikgu ya. R-O-R-O. T-I-T. Bunyi apa?
Okey, sekali lagi. Tak boleh bunyi lagi. Okey, sekali lagi. R-O-R-O. R-O-R-O. T-I-T. T-I-T. Roti. Roti, bagus. Seterusnya perkataan ni pula. Okey. Okey, dua lagi. R juga. Sama macam tadi ya. R-O-R-O. 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 D-A-D-A. D-A-D-A. Bunyi apa? Tak boleh juga. Okey, tak apa. Kita ulang lagi. R-O-R-O. Ikut cikgu. R-O-R-O. D-A-D-A. Bunyi apa? Dada. Mana boleh bunyi dada? Okey, kita ulang lagi. R-O-R-O. R-O-R-O. D-A-D-A. Bunyi apa? Roda. Okey, sekali kita ikut cikgu ya. R-O-R-O. D-A-D-A. Roda. Lagi, ulang sekali lagi. R-O-R-O. D-A-D-A. Bunyinya roda. Bagus? Okey, roda. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya kita pergi perkataan. Ni pula. Bila kita ada huruf O di depan ni, mulut kita ni. Kalau U tadi macam ni. O macam ni. Mulut kita renjong hujung. Jadi ikut cikgu. B-O-B-O. B-O-B-O. Sekali lagi. B-O-B-O. Okey. L-A-La. 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 Jadi bunyi apa? Pandai. Hari-hari murid bila sebut bola, semua dah pandai. Bola. Pandai. Kalau sebut bola, pandai je ya. Okey, seterusnya perkataan ni pula. R-A-La. R-A-La. Pandai. Okey. G-A-G-A. G-A-G-A. Bunyi apa ya, murid-murid? Telaga. Salah. Macam mana boleh bunyi telaga? Okay, cuba lagi. R-A-La. R-A-La. G-A-G. G-A-G. Bunyi apa? Benda cikgu pegang barang tadi apa tadi? Betul. Raga. 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 R-A-La. G-A-G. Raga. Pandai. Okay, seterusnya perkataan. Okey. Yang ni mesti dah pandai. Pasti pandai je kan? Okey, ikut cikgu. B-A-Ba. Ulang lagi. B-A-Ba. Okey. Ulang lagi. B-A-Ba. Bagus. Bunyinya ba. J-U-Ju. J-U-Ju. Bunyinya ju. Bunyi apa? Pandai. Bila saya just perkataan ni, mesti dah pandai. B-A-Ba, J-U-Ju. B-A-Ba, J-U-Ju. Ulang ikut cikgu. Banyak kali sikit. B-A-Ba, J-U-Ju. B-A-Ba, J-U-Ju. Bunyi apa? Bunyi apa? Bunyi baju. Pandai. Okey, cikgu tak tunjuk lagi ni. Cikgu pakai baju warna apa ni? Baju warna apa? Coklat. Cikgu pakai baju coklat. Okey, seterusnya perkataan apa ni? Ikut cikgu ya. T-O-To. Lagi. T-O-To. P-I-P. P-I-P. Bunyi apa? Topi. Pandai. Topi. Topi.
Dan satu lagi perkataan. Ni. Kata apa? Jiugu. Jiugu. LA lah. LA lah. Jadi apa? Lala. Lala. Adakah kali kita belajar kata lala? Tak ada lah lala kan? Jadi, sekali lagi kita eja ya. Jiugu. Jiugu. LA lah. LA lah. Bunyi apa? Gula. Pandai. Gula. Gula. Gula untuk kita makan. Okey, kita belajar dah semua perkataan ni. Dah sebut dia je. Dan untuk terakhir sekali, kita akan menyanyikan sedikit lagu. Ni, kita akan nyanyi lagu. Sedikit saja lagu untuk penamat untuk pembelajaran kita hari ini. Kita akan menyanyi lagu. Cikgu ikut cikgu ya. Apa lagu kita nyanyi? Cikgu pun tak ingat. Jadi kita cuba cari apa lagu kita nak nyanyi Okey, cikgu nyanyi lagu kita hari ini adalah lagu macam ni. Betul cikgu? Cikgu ada raga, cikgu ada raga, cikgu ada raga, cikgu ada raga. Dalam raga ada bola, ada bola, ada bola. Cikgu ada raga, ada bola. Cikgu ada baju, 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 baju. Ya, cukup tak? Tak cukup lagi? Allah, tak sedap. Okey, cukup dah. Okey, kerana cikgu ni tak sedap. Okey, kita habiskan kelas kita pada hari ini. Cikgu harap murid semua boleh membuat ulang kaji dan ulanglah video ni banyak kali sampai murid boleh menghafal dan mengingat perkataan-perkataan yang kita belajar hari ini. Okey, sekian. Terima kasih murid. Semoga video ini bermanfaat semua dan boleh digunakan untuk meningkatkan kemahiran adik-adik. Sekian. Terima kasih.